untuk berucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih Puan Yang di-Pertua kerana memberikan peluang kepada saya untuk turut mengambil bahagian membahaskan rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026. Memang Shah Alam tidak ada sawah padi, tidak ada kilang padi, tetapi di Shah Alam ada ramai penduduknya yang berasal dari kawasan jelapang padi. Tanjung Karang, Sabak Bernam, Sungai Manik, Teluk Intan, Bagan Serai, Parit Buntar, Kedah, Kelantan dan Terengganu dan juga Perlis. Semua penduduk Shah Alam makan nasi. Tiada yang tidak makan melainkan makan nasi belaka. Uniknya Malaysia ni ialah kerana kita tanam padi, beli beras dan makan nasi. Puan Yang di-Pertua, pada asasnya saya menyokong pindaan ini kerana isu padi dan beras bukan lagi sekadar isu pertanian tetapi ianya merupakan isu keterjaminan makanan negara, kos sara hidup rakyat dan kesejahteraan pesawah. Ketika Kerajaan Madani mula mengambil tampuk pemerintahan, kita telah mengalami gangguan bekalan beras, kenaikan harga, aktiviti percampuran beras tempatan dengan beras import, serta ketirisan dalam rantaian bekalan. Keadaan ini menyebabkan pengguna menanggung kos yang lebih tinggi, manakala pesawah pula masih bergelut dengan pendapatan yang rendah. Namun saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Menteri, seluruh warga kerja Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan serta Kerajaan Madani kerana berjaya mengurus dan mengawal bekalan beras dan kenaikan harga. Hari ini kita tidak dengar lagi keluhan rakyat terhadap bekalan dan kenaikan harga beras. Kalau ada pun hanya suara-suara sumbang yang cuba untuk merendah dan memperkecilkan usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Puan Yang di-Pertua, sudah pasti masih ada lagi penambahbaikan yang perlu dilaksanakan untuk memastikan kelestarian rantaian bekalan dan pembelaan terhadap pesawah yang membawa kepada pindaan Akta Kawalan Padi dan Beras yang kita bicarakan pada pagi ini. Saya cukup memahami dan menghargai pindaan rang undang-undang yang diusulkan ini, namun pindaan undang-undang yang hanya menaikkan kadar denda dan hukuman sahaja tidak akan memberi kesan sekiranya penguatkuasaannya masih lagi lemah. Kita memerlukan pemantauan yang lebih berkesan, penggunaan teknologi seperti sistem jejak digital, kod QR dan pengkalan data bersepadu supaya setiap pergerakan beras dapat dikesan daripada kilang hingga ke rak jualan. Ini penting bagi membendung kegiatan penyorokan, penipuan, pelabelan dan manipulasi bekalan. Selain itu, saya berharap pindaan ini turut memberikan perlindungan yang lebih baik kepada pesawah. Produktiviti pesawah perlu ditingkatkan melalui penggunaan benih berkualiti, mekanisasi, teknologi pintar dan pengurusan air yang lebih cekap. Dalam masa yang sama, mereka perlu menikmati pulangan yang adil daripada hasil titik peluh mereka. Kita sering bicara bahawa untuk memastikan industri pertanian berdaya maju dan bersaing, ia mesti dilaksanakan secara skala besar. Kaedah yang berkelompok dan memanfaatkan mekanisasi dan teknologi terkini. Persoalannya setakat manakah kerajaan serius melaksanakan perubahan-perubahan ini? Kalau perlu pengenalan rang undang-undang ataupun peraturan baharu, maka lakukanlah. Kerana kita bukan lagi bicara soal perubahan, tetapi kita bicara soal kecepatan perubahan itu dilakukan. We are not talking about change anymore, but we are talking about the speed of change. Dengan izin. Sekiranya pesawah terus memperoleh pendapatan yang rendah, generasi muda tidak lagi berminat mengusahakan sawah dan akhirnya negara akan semakin bergantung kepada import makanan.
Puan Yang Pertua, saya juga ingin menekankan bahawa ketelusan dalam keseluruhan ekosistem padi dan beras amat penting. Rakyat perlu yakin bahawa setiap dasar kerajaan memberi manfaat kepada pengguna dan pesawah bukan hanya menguntungkan segelintir pihak dalam rantaian bekalan. Justru saya ingin mengemukakan beberapa persoalan. Yang pertama, bagaimana kerajaan akan memastikan bahawa pindaan ini benar-benar mampu membenteras aktiviti pencampuran, penyorokan dan manipulasi bekalan beras melalui mekanisme penguatkuasaan yang lebih berkesan. Adakah langkah konkret kerajaan untuk meningkatkan pendapatan pesawah serta menarik lebih ramai golongan muda menyertai sektor penanaman padi sebagai kerjaya berdaya maju dan berdaya tahan? Dan adakah kerajaan bercadang untuk memperkenalkan sistem pendigitalan kebolehkesanan ataupun traceability secara menyeluruh dalam rangkaian bekalan padi dan beras supaya ketelusan dapat dipertingkatkan serta keyakinan pengguna dapat dipulihkan? Akhirnya, Puan Yang di-Pertua, kita ingin pastikan bahawa setiap rakyat Malaysia memperolehi bekalan beras yang mencukupi, berkualiti dan pada harga yang berpatutan, sambil memastikan bahawa pesawah mendapat kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan itu, saya menyokong rang Undang-Undang Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 ini dengan harapan agar segala pindaan yang dibuat benar-benar dapat memperkukuh keterjaminan makanan dan memertabatkan sektor padi dan beras negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Shah Alam. Saya jemput Yang Berhormat